Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum YouTube. Selamat pagi. Pagi tak pagi dah ni. Ini subuh, sebelum subuh seperti ini. Salam Jumaat. Selamat kembali ke MZ Channel. Hari ni saya ada OT. Itu yang gerak awal ni. Biasanya kalau OT ni saya akan gerak daripada rumah daripada pukul 1 lebih sampai pukul 4 lah. Itu 4 je lah kira lewat lah. Antara tu. Itu kalau OT biasa lah. Kalau OT luar biasa, dia punya outstation-nya jauh, maknanya saya gerak malam lah. Ini gerak sebelum subuh. Buat korang tengok perjalanan saya waktu macam ni lah. Waktu macam ni, pukul 2-3 pagi macam ni kan. Macam mana keadaan laluan saya ke tempat kerja. Jalan agak gelap lah. Sebab tu saya pasang ni spotlight. So kita nak tukar ke lampu high beam lah tengok. Okey, nampak? Clear kan? Jadi ni bukan lampu original tau. Ini lampu spotlight. Kalau nak harap lampu original dia macam malap sikit lah. Kemungkinan besar sebab cermin dia lah. Cermin dia dah kuning-kuning. Kalau perasan kan masa betul lama kan, lampu headlamp dia dah kuning-kuning. Jadi pencahayaan tu macam kurang lah sikit lah. Keadaan cuaca nampak macam okey lah. Cuma agak sejuk. Biasalah kan, 2-3 malam faham-faham lah dia punya sejuk macam mana kan. Ada cerita pasal Walid ni hari ni. Walid ni saya punya motor ni lah. Lately ni, semenjak 2 menjak ni, Walid dia macam agak susah sikit nak start. Terutamanya waktu pagi lah, time sejuk ni. Kita kena start ataupun kita kena crank engine lama lah. Crank kan, baru dia hidup. Itu pun susah jugalah. Nasib baiklah bateri ni bateri baru kan, baru 2 bulan saya tukar. Dalam bulan 6 hari tu, sebelum 300 saya masuk Puspakom. Kalau bateri lama saya rasa dah walap lah ni. Motor tahun 2011. Saya rasa saya punya target lah. Saya punya target dia punya gasket kot. Dia punya gasket lah. Sebab ada satu hari tu, hari Minggu, saya start pagi nak panaskan enjin. Kemudian macam susah nak start kan. Saya buka-buka pelak, ada air, macam ada air sikit dekat pelak dia. Jadi bila pelak dah basah ni, memang susah nak hidup kan. Tu saya kata kena start lama tu. Tapi saya harum juga. Saya bawa juga dia pergi kerja apa semua kan. Sebab saya fikir nak cari satu masa yang sesuai. Mungkin hari Minggu lah kot. Semua saya tak target bila saya nak buat. Jadi saya target hari Sabtu Ahad lah. Kalau buat hari biasa memang tak sempat lah. Penat lagi apa semua kan. Tak tahu bila. Sekejap guys, ini bahaya di Simpang 3 ni. Ni ada pot musuh utama ni. Pot anjing. Sekejap tengok ada tak ada. Okey guys, dia tidur. Mungkin hari ni awal saya pergi, dia tidur. Nampak dia tidur. Oh, selamat. Okey, sambung balik. Jadi bila dah dapat masa sesuai, saya akan buat tok bohol lah. Dia pun dah berapa usia dia kan. Dah lama lah motor ni. Jadi saya rasa al-wajibul gunnah lah buat tok overhaul. Beginilah keadaan kesunyian waktu beginilah 2-3 pagi macam ni kan. Dia punya kesunyian ni macam ni lah. Ni nak cerita sikit lah. Hari tu ada sekali saya outstation, hujan lebat betul. Apa, saya harum je lah kan. Memang sejuk dia memang dah bergigil lah ni. Saya ikut WCE, jalan dia beralun. Bila beralun ni banyak takungan air tau. Jadi bila saya lalu satu kawasan tu, tak salah saya sebelum hentian ke RNR, Tuan Setia, tengah buat laju, tiba-tiba motor ni macam slow. Sebab apa? Saya terlanggar air. Terus slow motor ni, drop terus. Jadi air tu dalam jugalah. Sebab masa saya langgar tu, tepi saya ada satu 4 wheel Hilux
belakang dia ada lori tau. Jadi bayangkan kenderaan besar macam tu pun dia langgar pun dia drop. Daripada dia laju tu terus pro, dia pun drop. Saya tak dengar apa lah masa tu, hujan lebat semua. Saya terus bawa pelan-pelan kan. Sampai tempat kerja, rupa-rupanya guys, satu cover set belah sini pecah guys, kena air tu. Dia punya impact tu. Sebab dalam saya tengok dekat Hilux tu, dia punya air tu nak cecah paras separuh, tak salah saya, Hilux tu punya tayar. Sebab masa saya langgar air tu, saya punya CVT macam slip macam slip. Kita dengar bunyi macam belting kena air kan. Macam mana belting kereta kena air, macam tu lah belting motor kena air. Dia kan bunyi tu dia slip. Kita pulas dia tak pergi sangat. Tapi saya harun juga sebab power station kan, takkan nak berhenti pula kan, nak cepat. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan terkejut pula. Ini memang kawasan perkuburan ni, laluan utama. Nak lalu tempat lain jauh, terpaksa lalu sini juga kan. Hadap je lah. Ini pesanan ustaz-ustaz lah. Kalau kita lalu di kawasan perkuburan, kita bagi salam. Macam tu. Kita sambung tadi balik sampai langgar air tu kan. Macam biasalah sampai tempat kerja macam biasa. Saya tak perasan sebab apa, motor ni kan saya parking dekat sebelah dinding. Jadi sebelah sini terlindung. Jadi bila saya balik kerja daripada depan, daripada depan saya datang, saya tengok sini tak ada masalah, tak ada apa pun. Jadi kita tak perasan apa-apa lah. Macam biasa balik. Sampailah dekat rumah, dia dah parking, masuk dalam macam biasa. Besok paginya waktu nak pergi kerja, saya daripada sebelah sini kan, datang tengok motor, cover set ni dah tak ada lah. Jadi saya teringat balik yang semalam tu saya ada terlanggar air. Jadi siapa guna WCE dia tahulah jalan dia macam mana. Memang beralun lah. Memang beralun, kuat tau dia punya beralun tu. Jadi boleh katakan tempat beralun ni tempat takungan air. Agak bahaya jugalah. Macam saya, laluan saya kalau macam hari biasa, waktu biasalah pergi kerja, waktu biasa memang saya ikut SKBE. Saya keluar Sarjana Putra ikut Elite. Jadi kalau macam outstation ni, perjalanan saya suka ikut WCE lah. Mungkin perjalanan lebih senang lah, lebih dekat. Maknanya WCE, SKBE potong WCE keluar Kesas. Lagi satu, waktu macam ni kalau kita lalu kat Kesas, dia punya jalan macam happening sikit. Banyak kenderaan. Bukanlah happening tu waktunya jam, kan, bukan maksudnya jam, tapi happening sikit lah. Walaupun keadaan 2-3 pagi, tapi Kesas pertamanya dia terang, pencahayaan dia, lampu tiang banyak, safety lah kan. Yang keduanya banyak kenderaan lah. Lori ada, kereta ada, motor pun ada. Mungkin yang kerja-kerja shift kan. Jadi meriah sikit. Itu laluan saya lah. Cuma hari tu disebabkan hujan, saya pun terlupa hujan, ikut je WCE. Itu yang kena langgar air tu, sampai patah saya punya cover set ke bawah ni. Rompong. Macam kubur tadi kan, tanah perkuburan tadi kan. Memang laluan ni kira yang paling dekat lah. Yang paling dekat. Kalau nak ikut tempat lain boleh, jauh. Kita dah lah long distance punya kan, jauh punya ni. Kita mesti pilih jalan yang paling dekat. 3 anjing. Waktu macam ni tadi nampak dah, tadi saya lalu kat simpang 3 je kan. Itu kawasan, kira kawasan panas saya tu. Saya punya kawasan lah, bukan orang lain. Masuk panas tu, saya pernah satu hari on station juga, tapi lambat lah. Dalam pukul 4 lebih baru saya keluar. Dah terlambat. Kita waktu simpang 3 memang kita kan slow kan. Kita kan slow ataupun kita kan berhenti untuk tengok kiri ataupun kanan sama ada kereta lah kan. Cuma hari tu saya taklah sampai berhenti. Saya memang slow. Saya slow je, saya tengok ada satu geng tu anjing berjemaah itu. Saya rasa dalam
tak sampai 10 ekor ada saya rasa. Jadi bila kita dah macam kita dah tutup throttle, kita dah slow sampai ke simpang 3 tu, anjing yang kita tengok saya tau. Sudah saya cakap kan, saya keluar dari simpang tu, saya pulas je throttle. Jadi polis entry lah guys. Anjing-anjing tu semua kejar saya satu grup. Apa lagi pula, tunduk udang terus. Naik skuter ni, tunduk udang, pulas, bagi tak mahu pulas. Saya perasan ada seekor memang dekat dengan kaki saya. Kaki macam ni kan, kaki kan. Macam tu lah. Sebab anjing ni, bila dia dah berjemaah macam tu, dia dah satu grup, memang dia punya liar dia macam. Sebab apa? Anjing dia menggambarkan bersatu kita tegur, bercerai kita tegur. Cuba sekor-sekor tengok. Dia sekor-sekor je. Kita segar dia pun dah lari. Dia lari. Tapi bila ada geng ni, alamak, kita yang orang cakap berani, kita ni berani tak berani lah. Sebab ada kes kan, ada kes dia tengok kat dalam berita ke, dekat media sosial ke kan. Ada yang kena gigit anjing berkumpulan lah. Budak kena gigit, kena serang 3-4 ekor kan. Ini dekat 10 ekor guys. Gila. Jadi dekat situ dah saya terpuat saya. Lepas tu sikit saya nak pesan lah. Kenapa walaupun jalan 2-3 pagi macam ni, kita kena berhenti dekat simpang 3 ke simpang 4 yang ada line putih, ada tanda berhenti tu. Sebab saya pernah kena. Bila laluan kampung ni biasalah, kita macam nak jalan terus kan, rupa-rupanya ada motor. Kita tak perasan dan tak nampak sebab dia tak ada lampu. Masuk kampung lah, biasalah. Hampir-hampir lah berlanggar. Jadi itu yang pertama lah. Yang keduanya, kita patah balik lah waktu kita ambil lesen N dulu kan. Sampai line ni berhenti punya papan tanda tu ada, memang kita kena stop dulu, berhentikan kenderaan kan, tengok kiri kanan. Ini tak ada sampai stop. Kita kena pelan kan. Kita tengok kiri kanan. Contoh macam ni kan. Tengok kejap kiri kanan, baru jalan lah. Tapi masa saya nak kena tu, saya just tak berhenti. Saya sampai daripada jauh tu, sampai kat line tu, saya tengok situ lebih kurang je saya terus jalan. Rupanya ada motor. Kita tak perasan, gelap, motor tak lampu. Kalau korang gerak malam ataupun ada perjalanan pagi macam ni, kalau boleh tengok dululah laluan tu. Takut ada benda yang tak digini berlaku lah, kemalangan kan. Macam saya, tadi saya on kamera lambat kan. Dah baca doa semua lah. Biasalah start balik lambat lah kan. Ni pun ada 2 ekor, 3 ekor, 3. Ni lagi 4, 5, 6. Okey. Sama-sama. Jadi start lambat sikit, sebab tu saya on kamera lambat. Motor dah macam temperature dah naik 1 bar tu, baru saya on kamera kan. Nak start pun lambat. Jadi memang kena buat tawabah lah. Cuma tu lah, saya gasket saya tak order lagi ni. Dia bukan apa, kalau motor-motor macam ni, macam BTS ni, motor-motor yang jarang orang pakai, korang tak boleh simply pergi kedai spare part bagi gasket ni satu, bagi gasket ni satu. SYM nya, dia bukan semua kedai ada jual dia punya spare part ni on the spot. Sebab dia tak simpan stok. Dia orang simpan Yamaha punya, Honda punya, ataupun motor-motor yang famous lah, yang banyak orang pakai. Jadi siapa yang guna BTS ni, kena sedia lah. Kalau dia buat sendiri lah. Kalau hantar kedai tu, dia mungkin tak fikir benda ni kot kan. Macam saya memang buat sendiri apa semua. Kalau nak beli spare part tu, memang kebanyakan saya order lah. Sebab dah pernah lah saya pergi kedai, tanya barang ni memang tak ada jual. Dulu masa mula beli motor ni kan, tanya kedai tak ada jual. So kita frust sikit. Tapi hati mu kental lah, dah pakai motor ni kan, hati mu kental, kena sabar lah banyak. Tengoklah, mungkin saya cuba cari dekat sini, kalau ada lah kan. Apa pun kita buka dulu dia punya headblock ni, tengok macam mana. Macam ni lah, baik lah. Jadi sunyi sikit kan. Allahu Akbar. Sunyi lah sikit laluan banding dengan pagi-pagi. Jadi bila sunyi macam ni, jarak perjalanan saya pun jadi pendek lah. Dia mungkin jadi 50 minit ke
Dia mungkin kalau saya bawa laju gila-gila punya kan, mungkin cepat sikit lah kan. Tapi saya ni mungkin jenis bawa laju dah. Bukan zaman lah. Kadang-kadang tu bawa, bukan tak bawa langsung. Umur-umur dah macam ni kan, kita ni fikir keselamatan diri lah penting. Bawa relax, yang penting sampai. Dan selesa. Macam SYM ni, kita punya posisi kaki tak contoh kan. Ni satu, macam biasa kan. Kedua, naik sikit ataupun macam kat sini. Kemudian kalau lenguh lagi kita boleh atas lagi. Kemudian kalau lenguh lagi kita nak tegak pun boleh macam ni jadi dia ada lebih kurang 3 ataupun 4 posisi kaki kita boleh parking kat sini. Saya pernah bersila macam ni. Waktu nak balik Ipoh kan, bersila dia lenguh. Dia bukan semua skuter lah, yang ada ruang kaki ni macam ni. Ada skuter dia pendek, kemudian ruang dia agak sempit, tak sesuai untuk kita letak kaki sampai hujung macam tu kan, tak sesuai lah. Macam ni memang okey. Jadi itu antara salah satu sebab lah kenapa saya masih lagi stay dengan BTS ni. Dia tak laju mana motor ni. Kalau bawa highway tak laju mana. Sebab saya punya style, saya tak nak bagi pressure pada enjin. Maknanya RPM tinggi kita bawa laju saya tak suka. Saya punya style, kita nak bagi dia stress. So kita bawa setakat mana yang telinga tu dengar sedap, mana masih smooth kan. Jadi biasa jalan highway pun saya bawa 80, 90 waktu biasa kan. Waktu kadang-kadang baru bawa 100 ke. Nak kata bawa terus 100, 110 tu tak adalah. Saya tak adalah. Jadi saya nak bagi dia punya enjin tahan lama. Kita tak ada terlalu pressure dia sangat, dia punya untuk pergi tu. Lagi satu, skuter memang dikhaskan untuk bawa santai. Tak tahulah kalau ada orang yang jenis beli skuter tanya top speed berapa, boleh pergi berapa kan. Bagi saya tak sesuai lah. Bukan saya kata saya tentang ataupun saya lawan, bukan. Lawan cuma dengar suara dia. Maksud saya tu maknanya karakter skuter ni sendiri dia memang untuk santai. Jadi sebab tu dia diciptakan dengan bentuk, kemudian sistem transmisi dia menggunakan CVT. Sebab tu macam tu. Jadi pada yang dah biasa ataupun dah puluh tahun ke belas tahun buat kapcai, tiba-tiba tukar pada skuter, kita kena tukar kita punya attitude bawa motor tu. Jadi kita kena faham karakter motor kita daripada kapcai. Mungkin sebelum ni 125Z ke kan, mungkin sebelum ni Y suku ke, tukar kepada skuter macam ni, dia punya cara bawa tu lain sikit. Jadi tu yang saya lalu dulu. Kita dah biasa bawa motor kapcai, kita dah biasa bawa motor FZ kan, tiba-tiba tukar kepada skuter macam ni, kita ambil masa sikit. Kita nak faham, sekarang aku bawa skuter, dan sekarang aku bawa skuter, aku kena faham karakter motor aku, macam mana aku nak bawa dia, macam mana aku nak bagi selesa. Serasi tu kena ada. Dia kalau motor tu serasi dengan kita bawa tu, dia punya feel lain macam lah. Sebab tu kebanyakan motor-motor yang diciptakan, dia ada karakter masing-masing. Sebab tu tak sama. Okey, kita nak masuk WCE ya. Okey, bila dah masuk highway ni, saya punya kelajuan dia meningkat sikit lah kan. Jadi angin mungkin ada bunyi angin lebih. Okey, kita dekat WCE sekarang. Kalau siapa lalu WCE, dia memang dia akan dapat rasa lah dia punya beralun tu WCE ni. Jadi bila hujan memang takung air lah. Tak salah saya kat sini lah saya kena langgar air terus drop. Ada highlight tepi ni, belakang highlight ada satu lori kan, terus drop. Kat di sini lah. Sampai tak sedar ada cover set saya dah patah ni. Dia dalam je air masa saya langgar ni. Sampai dari sini
Maknanya dia nak susul keluar ke Kesas lah. Terang sikit. Tengok je lagi lah. Kita masuk Kesas. Bila masuk Kesas nampak dia punya meriah tu lain sikit. Dengan lampunya, dengan kenderaan dia banyak sikit kan. Pencahayaan ni macam okey lah sikit kat sini kan. Kita nak ride pun kita rasa selamat lah sikit. Kawan naik motor ni kalau tempat-tempat gelap ni bahaya. Lagi satu, saya kalau lalu kat highway macam ni kan, orang cakap highway perantara di Lembah Kelang ni, saya kalau waktu malam lah, saya tak nak masuk dekat jalan motor ni. Sebab dalam motor ni kan, saya tak nak masuk kalau dah malam. Bahaya lah sikit. Pertama keadaan jalan dia ada setengah tempat tu teruk. Bila teruk malam mata saya tak pernah nampak. Macam ni tol kan, tol memang saya tak kedah lah. Tol, setiap tol sebelum tol dia akan ada laluan untuk masuk, laluan motor tu kan, itu saya akan masuk untuk tembus ataupun untuk lepas pada tol je lah. Lepas tu tak ada lah, masuk balik lah. Okay, kita masuk dalam motor. Okay, clear. Tengok abang lori ni, dia nak berehat. Nampak kan, Kesas dia macam meriah sikit kan. Sebab tu saya lalu Kesas. Kalau OT memang saya akan lalu Kesas. Kadang-kadang kita pengelawan ni tak cukup tidur, kadang-kadang ngantuk kan. Kalau lalu highway ataupun laluan yang suram, yang tak meriah, kita pun ikut ngantuk. Bahaya. Ini siapa yang biasa lalu sini yang tahulah. Kalau pukul 8, pukul 7.30 ke apa, macam mana dia punya tahap jam dia tu, faham lah kan. Jadi view agak berbeza. Bila lalu pagi-pagi macam ni kan, sebelum subuh, dia punya view agak berbeza. Jam tu tak nampak. Allahu Akbar lah lubang. Jam tu tak nampak laluan tu kosong. Laluan ni jangan cakap 3 pagi ke 4 pagi ke 5 pagi ke, kenderaan macam penuh je sebab kawasan industri kan.
Alhamdulillah cuaca baik hari ni. Daripada pot anjing ni. Apa tu? Banyak anjing. Nampak? Penuh. Semua tengah tidur. Cerita dah sampai dah, coy. Dah sampai dah. Okey, ni pot saya parking. Tengok pot saya parking kan. Saya parking macam ni. Memang okey. Oh, ya. Bila parking macam ni, kita turun memang tak nampak lah, kan? Tapi bila balik rumah, nak pergi kerja besok, nampak kat sini. Dia punya cover set ni dah tak ada. Sekejap saya on saya punya lampu handphone, torchlight. Nampak? Tak ada cover set sampai sekarang. Nanti-nantilah saya beli. Model pun tak pernah ada lagi. Anjing ni, bila dia dah berjemaah macam tu, dia dah satu grup, memang dia punya liar dia macam. Sebab apa? Anjing dia menggambarkan bersatu kita tegur, bercerai kita tegur. Cuba seko-seko tengok. Dia seko-seko je. Kita segar dia pun dah lari. Okey guys, kita tengok siapa yang lari guys. Dia ke saya guys? Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dia lari. Okey guys, terima kasih kerana teman saya hari ni dalam perjalanan ke tempat kerja waktu macam ni. Salah silap, harap maaf. Jumpa dalam video. Zah.